Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis pelancaran nilam dan pembugaran AINS di samping menyempurnakan pelantikan wartawan cilik TV PSS serta perasmian bilik podcast JDP sekolah kita pada hari yang penuh bermakna ini. Hadirin yang dihormati, program Nilam, Nadi Ilmu Amalan Membaca bukanlah satu program baharu. Namun semangat dan pelaksanaannya perlu sentiasa dibugar dan disegarkan agar kekal relevan dengan keperluan murid abad ke-21. Amalan membaca tidak lagi terhad kepada buku bercetak semata-mata, malah merangkumi bahan digital, artikel interaktif, audio, video serta pelbagai sumber ilmu yang sahih dan beretika. Seiring dengan itu, pembugaran program Nilam dan AINS pada hari ini membawa mesej yang sangat jelas, iaitu usaha membentuk murid yang bukan sahaja gemar membaca, malah mampu menganalisis, menilai dan mengaplikasikan maklumat yang diperoleh secara bijaksana. Inilah teras pembinaan murid berfikiran kritis, kreatif dan berdaya saing. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru, khususnya Jawatankuasa Nilam dan Pusat Sumber Sekolah, atas komitmen dan kesungguhan dalam merancang serta melaksanakan pelbagai aktiviti yang menyokong budaya membaca dan pembelajaran bermakna di sekolah kita. Hadirin sekalian, dalam era digital hari ini, kemahiran komunikasi dan literasi media amat penting. Justru, saya amat berbangga dengan pelantikan wartawan cilik TV PSS pada hari ini. Pelantikan ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan satu amanah dan tanggungjawab kepada murid-murid terpilih untuk menjadi suara sekolah, merakam peristiwa, menyampaikan maklumat serta melaporkan aktiviti sekolah dengan penuh beretika dan berintegriti. Wartawan cilik ini diharapkan dapat mengasah bakat bertutur, menulis, merakam, menyunting dan menyampaikan maklumat menggunakan medium digital secara berkesan. Semoga peranan ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan, berani ke hadapan serta celik teknologi selaras dengan aspirasi TV Pusat Sumber Sekolah, TV PSS. Hari ini juga mencatat satu lagi detik bersejarah apabila kita menyempurnakan perasmian bilik podcast sekolah. Kewujudan bilik podcast ini melambangkan kesediaan sekolah kita untuk melangkah lebih jauh dalam dunia pembelajaran digital dan penyampaian maklumat kreatif. Bilik podcast ini bukan sekadar sebuah ruang, tetapi sebuah platform pembelajaran, tempat murid dan guru berkongsi idea, ilmu dan bacaan nilam. Perbincangan akademik, temu bual, bercerita serta pelbagai kandungan pendidikan yang bermanfaat. Saya berharap kemudahan ini dimanfaatkan sepenuhnya sebagai medium untuk menyemai budaya komunikasi, berkesan, kolaborasi dan kreativiti dalam kalangan warga sekolah. Hari ini juga kita merasmikan bilik podcast sekolah sebagai platform pembelajaran digital dan kreativiti. Dengan ini, saya merasmikan bilik podcast Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk. Warga SKJDP yang dikasihi sekalian, sesungguhnya kejayaan sesuatu program tidak terletak pada pelancarannya semata-mata, tetapi pada kesinambungan pelaksanaan dan sokongan berterusan daripada semua pihak. Saya menyeru agar seluruh warga sekolah, guru, murid dan kaki tangan bersama-sama memainkan peranan dalam menjayakan program Nilam, TV PSS dan penggunaan bilik podcast ini secara berterusan dan bermakna. Semoga segala usaha dan inisiatif yang dilaksanakan menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi berilmu, berakhlak mulia dan bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran Nilam dan pembugaran AINS 2026 serta watikah pelantikan wartawan cilik TV PSS dan bilik podcast JDP. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.